Okay guys, so hari ni aku nak servis kereta produk Azia aku ni. Jom aku tunjuk apakah barang-barang yang diperlukan semasa anda nak servis kereta. Apakah barang yang korang perlukan? Mestilah penapis minyak hitam. Yang kedua, spana untuk buka skru minyak hitam saiz 14. Dan juga filter minyak hitam. Dan juga pembuka filter minyak hitam. Okay, korang ambil ni dan buka filter minyak hitam korang. Bila dia dah, korang dah rasa longgar, pusing sampai dia. Sebelum nak masuk filter baru, pastikan korang lap dulu. Jangan lupa letak minyak hitam kat sini. Letak minyak hitam kat sini. Aku pakai tangan lah. Lupa lap sekali lubang ni. Cakap nampak. Untuk minyak hitam Castrol ni aku pakai 3.5 liter. Ni beli original, jangan beli clone. Tak kisahlah brand apa pun, kalau korang beli clone memang akan jahanam. Nampak original. Okay, aku tuang dah. Tuang habis. So untuk ni ambil, bersihkan, tutup. Rasa dah puas hati. Okay guys, settle dah servis kereta Azan. So sekiranya manfaatnya video Kimi ni, mintalah korang komen jelas. Dan kalau korang nak beli tools yang Kimi bagi dalam video Kimi ni, boleh tengok dekat bag kuning. Okay, so sampai sini saja video Kimi. Yang mana belum follow, mintalah follow, mintalah tap screen dan share lah video Kimi sekiranya manfaat. So kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.